Apa Wahbi ni? Pada ada kau yang kecil ya wadah. Ya terdali kata jalan ni hafak ya ikut Quran hadis ni betul ni tengok. Biar dak metah dia betul-betul nak hari bola ni. Mekah dinah ni ya tak. Biar dak metah. Awak lagu tu masa jahiliyah dulu. Belum ada Islam. Biar metah. Dak kau musyrikin dak metah kau. Dak kau hafak Yahudi dak dinah sada. Awak lagu tu. Bahawa awak Islam belum Mu'tazilah. Dak metah. Negeri Islam. Bala ni Palestin Baitul Maqdis dak metah di Israel tu, Yahudi tu. Kita lihat aku tu. Masa 1000 tahun lebih. 1300 tahun lebih. Pak mazhab ni dia pegang tanah Mekah, mazhab Syafi'i, paling kuat di Mekah. Siapa kan makai Imam Syafi'i, pak hari Syafi'i dia tu hadap belah Hajar Aswad tu, belah makai Ibrahim belah pintu Kaabah tu. Pak Syafi'i dia itu. Hak makam pak dulu pak mazhab dulu kena orang masjid Haram dulu. Wahbi baru mengata 1924 mula mengata di Wahbi. Dapalah ni 1224 ni ikut satu tahun. Tu yang sah. Wahbi mengata. Hak dulu dah tu. Apalagi hari ni dia pasal apa nak kembali kelik dah nak kembali kelik dah hak tu lah. Yang Muhammad bin Salman ni ya tu walaupun di segi tu dak jurah dah tak apalah. Kita kira di segi lain. Menyidak dakwah pun nak kepada Wahbi. Kita say Wahbi sutung. Ada sutung. Yo fok yo dia ada kau sutung. Ulare bi. Para tu lare ni. Nanti Yahudi. Ya fanga fok saya fok suang Yahudi hak sutung dah. Sepok. Ingat taklah habis. Gosek Wahbi mana ale. Gosek kita gosek Wahbi tu apa nak wi orang-orang kat sedar lah kau. Apa mak tani dak gosek Wahbi kau? Ada apa? Patut ngajar dak gosek lah dia lepas ya. Ada. Dia nak sign lah kau lah dia. Tu dah anak tak palo ya. Habis nak sign lah kau lah. Sign lah kau. Sign ulah senduk. Sign. Ada dengan sulah selo. Sign dengan serigala. Sign. Apa? Syekh Husain bin Arja'atana min khairil mawahibi. Setengah daripada sebaik-baik segala pemberi Allah Ta'ala wi kepada kita al-aqlu akal. Maka ulama tafsir al-aqlu kena ke al-ilmu, kena ke ilmu. Dalilnya wa min syarril masa'i al-jahlu. Syekh Husain bin Arja' kata min khairil mawahibi al-aqlu wa min syarril masa'ibi al-jahlu. Maka bila pak wa min syarril masa'ibi al-jahlu al-aqlu maknanya al-ilmu. Setengah daripada sebaik-baik benda paling baik sekali daripada segala pemberi Allah Ta'ala kepada hamba ya kena ke al-aqlu akal kena ke ilmu. Wa min syarril masa'ibi dan setengah daripada sejahat-jahat bala hak tipu tetah hamba tu kena ke al-jahlu kejahilan. Buat jahil dah. Orang ngajar ayat doktor pun itu. So orang nak komen murah. Kata orang komen kata dak oleh. Cari orang puji. Orang tengah terima semua lah. Apa kita dah ngajar ni, kita terima semua ikut. Nak kata ke apa? Kita tak tengok ni. Tak ada tengok, kita tak anak tengok benda-benda gitu. Dah tengok ni, bila kata itu. Ya kata itu, ya komen dak oleh tu, ya berat akhirat tu. Kita doa agama tu kena ngajar benda sebenar. Lepas tu bila kita kejap benda sebenar, ya komen mai dak oleh, ya berat akhirat. Ada pun ia dak menyesak ke? Fok-fok dia menyesak ke tu. Lepas tu fok kita komen pergi bidah ya ke apa tu. Itu malak boleh halal tu. Pergi bidah tu hak ngarut dia. Boleh halal tu bidah orang ngarut dia. Kita dah ngajar dia kecap benda sebenar. Hak ulama semua dia ngajar aku ni satu dunia. Dalam keadaan itu, ya komen dak oleh. Apa ya berat tu. Lagi kena tanya di badan masyarakat mulut tu.